Guys, kalau kau percayalah kepada Tuhan, kan, kau akan faham bahawa dunia ni yang kita hidup sekarang perlukan sacrifice. Everything perlukan sacrifice. Kau perlu sacrifice daripada segi fizikal, mental, financial dan juga spiritual. Sacrifice sebab apa? Sebab even dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala dia bagi tahu Allah sendiri tak akan mengubah nasib sesuatu kaum melainkan kaum tu sendiri yang mengubah diri dia. So, kau faham tak? Ni real mother pada punya. Okay? Kalau kau tak ubah diri kau, Tuhan tak ubah. Tuhan tak akan ubah melainkan kau yang tak ubah diri kau. So, semua yang kita hidup kat dunia ni adalah semua hasil usaha daripada sendiri. Kena usaha daripada sendiri, daripada side kau punya physical, mental kau, financial kau, spiritual kau. Kau kena usaha. Even kalau kau usaha pun, kau tak akan rugi apa. Kau akan puas hati bila kau mati nanti sebab engkau dah buat yang terbaik kat dalam dunia ni. So, smart kan? So, jangan salahkan Tuhan. Salahkan diri kau. Sebab kau yang pilih hidup kau.